setiap kali klik, what's up guys? What's up guys? This is my vlog for my 62 subscribers. Hello everyone, welcome to my channel. If you are new here, my name is Aina Nadia. Thank you for dropping by and it's so good to have you. If you haven't subscribed yet, please do, because it really gives me the energy to create more content and level up my video qualities. And don't forget to leave a like and a comment down below before you go, okay? I kan sebenarnya malu nak rakam kalau orang yang kita kenal berbanding dengan stranger, sebab stranger tak kenal kita kan. Tapi kalau macam jumpa jiran-jiran ke, nampak I pegang kamera, I jadi malu. Jadi malu nak. So I want to get ready sebab hari ni I nak jumpa kawan-kawan yang dah lama tak jumpa, my work bestie. Diorang baik gila dengan I waktu kerja dulu. And walaupun diorang muda dari I, like muda 2 tahun. I'm so excited to meet them. And sementara tu, ada tak kan yang macam, ada tak, I think ramai tapi tak semua yang macam kalau keluar dengan kawan, kita beri backup, kita beri bersiap. Tapi kalau keluar dengan macam pasangan ke, boyfriend ke kan, tunang kan, we will like bersiap ala kadar. Tapi ada je yang bersiap bersungguh-sungguh kan, for them, for him. Dia bersiap macam ala kadar mungkin sebab boyfriend dia selalu cakap, you tak pakai apa-apa pun cantik kan. So mungkin dia kata, awak pakai macam-macam pun cantik, apa lagi kalau makeup. I think it's so cute tau. Sebab macam lelaki tu, dia tahu kalau her girl pula, his girl bersiap, memang cantik. Memang cantik, memang hot. Hotty. Okay, let's do ready to go. I pakai pidar and let to glow. Kulit I sebenarnya I don't know nak cakap macam mana, tapi dia bukan like white, not too dark, or macam terlalu coklat. Tak terlalu langsat. Gitulah. Dia macam natural undertone. Gitu kau. Natural undertone lah. Lepas tu, you know what? I lupa nak pakai contact lens. Itu adalah benda yang paling penting untuk hari ni. I dah siap dah ni. Okay, so I nak unboxing barang-barang yang beli tadi. So, ni jumlah barang-barang yang tadi beli. And nak unboxing. So, I nak buat quick unboxing sebab I nak pakai barang-barang ni. Okay. Dan ni untuk my DJI casing dia. Wah, tengok. So, dalam ni I beli yang macam set yang ada casing, ada silicone casing. And then, ada penutup dia ni. And ada screen protector. Okay, so ini adalah daripada Taobao, my first purchase from Taobao. Yang ni tripod. Tripod dia rendah je dalam 30 cm. Ni dia punya suction. Ini adalah apa nama dia? Benda ni. Tapi dia casing juga. Tapi dalam tapi dia boleh banyak tapi. Dia casing. Dia macam mana? I tak tahu nak cakap, tapi dia memang tahan lasak lah. Sebelum ni ada metal, tapi yang ni murah sikit. Dia jenis yang plastik, tapi dia still tahan lasak. Macam tu. I think for my DJI, yang ni. Comel. This is my most favorite sambal ikan bilis from The Limas. Memang sangat sedap. And dia sambal ikan bilis yang basah. This is Yupai Chili Mayo. Ini I nak makan dengan salad. Sebab lately ni my sarapan, my breakfast is salad and capsicum and also broccoli. I think I lebih suka macam raw tapi ada apa? Ada dressing lah dia punya ni, macam ada lemak juga dekat sini. So
Yang ni sebenarnya mak I yang beli, tapi macam tu lah, macam apa yang mak I suka, kadang I suka juga. Gitu. I rasa ni jam. I beli jam juga. Kebanyakannya I beli untuk my breakfast. Makanan I lah, sebab aku lah budak. Ada kucing I kat sini, dia kat depan kalau menjilat. Strawberry jam. Okay, strawberry jam ni dia sugar free, dia sesuai untuk diabetik. Kalau Ayu nampak dekat sini, ini antara big purchase juga lah bulan ni. I tak tahu lah, tapi bulan ni I tak banyak belanja. Tapi ni antara my big purchase juga lah. Taklah big, medium. Okay, jom I nak sarapan. So I dah on the way nak pergi Shah Alam, sebab I nak parking dekat LRT Glenmary, because I want to try the LRT 3. This is my first time lah kalau I naik ni. This is my first time nak try LRT 3. So dia akan berhenti dekat, dia akan pergi ke bandar utama juga. So I sebenarnya tengah sangat rushing sebab wayang yang kawan I tempah tu pukul 11 aku. Tapi I akan sampai dekat LRT Glenmary tu dalam pukul 10.30. I tak tahulah sempat ke tak. Tapi I nak sempat, okay? Because I'm very excited to meet them. I bawa bekal. So dalam bekal ni ada salad, capsicum and ayam yang dah di bake steam. Dan I bancuh coffee. Tapi coffee ni tak sihat lah, 3-in-1 punya. Sebab I rasa kalau I sampai dekat mall nanti, I akan lapar and I nak makan semua benda. Better I alas perut atau penuhkan perut I supaya nanti kat mak I macam tak nak kenyang. Kenyang. Padahal kau bagi makan. 001 705 RM4.3 kan? Sehari kan? Ni untuk sehari. Okay. Apa nama nak reference? Parking LRT 3 Okay. So kat sini I dah sampai parking ni. Diam. So I dah masuk parking LRT 3 and dia tak ada parking automatic lagi. Dia still guna orang and kadar harga untuk sehari RM4.30. Sebab kalau nak parking kat LRT Glenmary yang dekat belah sana tu sangatlah jauh. And kalau perasan adalah orang yang ini adalah laluan daripada LRT Glenmary kepada LRT 3 Glenmary. Situ. So kat sini jalan kaki lah. But before that, I nak makan. I sangat lapar. I'm very hungry. Ayam, salad. Capsicum dalam ni. Ayam masuk yang sangat. Sedap. Ayam sedap. Ayam ni mamam yang pula. I harap I bawa semua barang cukup and kena jalan. This is my vlog for my 62 subscriber. Dah sampai MRT Bandar Utama, tapi kena jalan laju sikit. I tak sangka nanti dia jauh sebenarnya dari satu stesen ke satu stesen.
cakap aku biasa-biasa. Dia pun biasa je. Dia pun biasa je. Dia pun biasa je. Baik korang dua sama. Korang ordinary je. Aina yang extraordinary. Ya. Kami lapar, kami ambil. Kami lapar. Depan boleh cantik lah. Oh, evil that way. Ah? Us before evil that way. Yeah. Our neighborhood. Our whole street. Has moved. How the hell is that even possible? Aku terpelanting betul juga. What's happening to us? Kita nak on the way ke MRT. Nak pergi ayo-ayo depan Sarah pula. Sana. Sini orang ramai guys. Tak tahu ada apa di sini. Tapi ramai. Ramai. Ada 50,000 orang kat sini. The women's only coach is now available on Ya, birthday Anda. Yeah. Yeah. Kan sedap. Cakap sama AI. Betul tak? Itu macam mana nak dapat yang free? This is for the this box. Oh, dia so guys, nampak besar. So guys, hari ni kita dekat Tonggol. Dah lah, setiap kali klik WhatsApp guys. WhatsApp guys. Sampai tengah video WhatsApp guys. WhatsApp guys. Okay, jadi kita nak order ni. Mana? Sedap ke je? Sedap lah kot. Okay dah. Habis guys, habis. Tengok ni, tengok perangai Izzati dengan Alia ni. Dia bayar je untuk apa air. Tapi free air. Kan free air kan? Wow. Dia tidur. Cantiknya. Dia macam sangat susah untuk buat vlog. Tapi setting ni sangat susah. Ya. Sebab ISO macam tu lah. Ni Alia. Alia. Seperti tidur tak? Ni ikan dia dalam meme tu yang Tahu. Tak sangka ikan ni popular. Sugar Sueda. Ni Sueda sini. Sueda ada beli something lah. Stitch punya. Dia suka benda sebab dia biru. Sueda. Bukan dia stitch. Dia suka stitch sebab biru. Mesti Sueda nak suka ni sebab bukan biru. Kesian kamu dia suka Sueda. Ni girlfriend dia.
Oh, lagilah kepala dia Cik Yoda. Yoda. Patrick, awak adalah sahabat baik saya. Thank you, SpongeBob. Dapat tajuk vlog kamu ni nak. Padahal Aina tak habis vlog lagi. Nanti malam sama. Tengok ping-ping. Pinky. Okay, dah balik. On the way balik. Bye guys, jumpa nanti. Sejujurnya, tongbol tadi adalah my first tongbol in my life. Kalau kawan-kawan I tak ajak ataupun macam Alia tak bagi tahu yang boleh claim birthday ke apa, I rasa I tak ni. I tak pernah rasa tombol tu sebab I risau dia besar and tak habis. And tadi pun 4 orang pun jenuh juga nak habiskan like the macam mana, the biggest jug tu, yang Thai tea tu. Memang kalau lepas minum tu memang semua pergi tandas lah sebab minum tea kan. Sekali lagi Thai tea. But today I'm happy, very happy because I met my work bestie, my ex-work bestie, and tengok diorang pun macam happy, dah ada life masing-masing, berjaya. And salah, Alhamdulillah, I'm surrounded with a good circle and positive circle. Alhamdulillah. Like the way I do, aku calon mantu terbaik mamamu. Sekarang I dekat Aeon. Okay, thank you. Okay. Yay, I got the happy potato. So dah lama I tak order happy potato. This is my first happy potato for this year, and I bought a combo. Yay. Tadi kita orang nak makan chicken rice shaw sebab hari ni 18 hari bulan kan, boleh dapat RM1.80. Tapi beratur panjang and nak makan situ kan, nanti penuh, nanti rasa macam nak marah sebab beratur panjang kan. So kita makan ni nasi ayam dekat food court saja. So Hainan, kalau tak nampak kot, inilah dia. Yeah. Ini kalau vlog ni keluar, this is my first video that I'm using this DJI Osmo Action. Walaupun sebelum ni ada je video, tapi I tak upload. And then yang ni adalah official dia. Macam tu, faham tak? Faham tak? Wah. Wah. This is my cat. She's so cute. Dia tunggu I kat luar rumah. Mak tu tunggu kakak ke? Huh? Thank you. Jom. Jom. Jom mak atas. Let's go. Jom. Jom. Oh lala. Jom. Jalan dulu. Silakan jalan dulu. Okay, jalan dulu. Okay, tunjuk jalan. Jom. Alright. Andai yo. Dah sampai. So thank you guys sebab tengok my vlog sampai ke akhir. And I think this is my best weekend for this month. Sebab ada je weekend lain yang best, tapi this is my best weekend sebab I keluar rumah. And sebelum ni I tak keluar rumah tau. Katakan weekend je I rehat kat rumah ataupun buat benda lain lah. Tapi thank you to my friends yang ajak I keluar. Even though just tengok wayang and makan, tapi benda tu sangat meaningful for me sebab I dapat spend time with beautiful people and
good people, and I hope that I can do more vlog and do more content, penuhkan my YouTube with new videos, new vlog. Sebab I sangat, this is my passion actually. Passion, padahal tak buat pun. Sebab I nak track and reminiscing of my life. Gitu. Tak adalah, I rasa macam I kena record everything in my life. Tapi ada benda yang I nak private lah kan. Macam mungkin I record tapi I private kan. Okay lah. Okay lah guys, thank you for watching. Bye bye, nak tidur.